Mari ke sini, babi. Dan inilah rumah baru kita. Apa pendapat kamu? Mahu ambil? Rumah ini adalah batas impian saya. Anda seorang ejen hartanah yang hebat. Ambil semua uang saya saya. pernah dapat semuanya itu sepanjang hidup saya. Itu pendapatan biasa per jam. Baiklah, selamat hari. Selamat petang, Encik Wednesday. Ikut saya. Dan semoga kau work. Oh, saya Encik Wednesday. Lah rumah anda sebagaimana anda suka. This is my never consent. Yang mesti to say. Estimate pernah soal ni wang aku say. Ya, saya hantar nawak kia konsuai sejadi berapa banyak duit. Oh, Aisyah berhari ke saya tinggal di Maldives. Selamat tinggal Cirabu. Saya ada klien baru menunggu saya. Saya datang. Hello, saya sudah berlari. Wah, Ana, ini rumah yang hebat. Terima kasih. Ambil semua pension dan simpanan saya. Wah, kaya senantiasa aktivitas baik hero untuk sisa hari-hari saya. Haha. Selamat tinggal Cik Nancy dan apa yang sedang berlaku. Ops, kita perlu lari cepat-cepat. Oh, ejen hartanah ini perempuan. Saya tak nak kecewakan awak. Hello, tapi William. rumah-rumah dah tak sama lagi. Nasib baik dinding-dinding masih ada. Rabu, saya relax lah. Kita perlu buat semua semula. Baiklah. Warna keris pada view saya ialah kuning. Ia membayar dan rasa hangat seperti matahari. Saya mahu rumah itu berwarna kuning. Haha, sangat seronok. Oh, jadi saya boleh cat rumah dengan warna yang saya mahu. Hebat. Maka ia pasti akan berwarna merah jambu. Oh, saya rasa jelas kepada saya bahawa saya benar-benar suka merah jambu. Jika anda juga suka, letakkan tanda suka pada video ini. Saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan dengan ini. Mari kita gunakan cara yang lebih menarik. Saya akan memanggil kilat dengan bantuan alat syamanik saya. Datang dan cat rumah saya warna hitam arang. Hebat. Sekarang, masukkan cerobong asap. Kita perlu menghias bumbung entah bagaimana. Dating, husband semua. Tapi saya boleh back for a low keranda usai. And si follower seorang pembantu. Jadi bangunlah cepat. Dan sekarang kita akan potong tajuk berbentuk keranda. Tengok itu. Sekarang awak perlu lekatkan semuanya di atas bumbung. Sama. Seperti itu. Mari, lakukannya. Akhirnya, rumah impian saya akan siap tidak lama lagi. Saya akan gantung karpet merah jambu lembut dengan unicorn di bumbung. Bukankah itu comel? Potong bahagian tambahan. Tidak salah untuk menghias dengan beberapa belon berbentuk hati. Lihat. Hora, semuanya sudah siap. Walaupun, tunggu. Di sini agak kosong. Kami perlu memikirkan sesuatu. Oh, betul. Saya akan membuat corak bunga untuk seluruh rumah. Dan pelekat comel di atas. Satu-satunya perkara yang tinggal ialah memasukkan kincir angin dengan profil saya di atas bumbung. Semua orang tahu bahawa saya tinggal di sini. Ayo, buat store. Ina Malaysia, hanya dengan cepat. Oh, tangan saya menggigil. Saya tidak perlukan ini lagi. Tapi bekalan selipar tahunan saya pasti akan diperlukan. Selipar ini akan untuk bunga-bungaan. Saya nampak satu tip berguna di internet. Saya akan lekatkan bumbung dengan selipar dan kita akan jadi penyiram. Aduh, suami saya sepatutnya buat ini, bukan saya. Aisyah tu pasti notikan. Baiklah, Harris akan cubin bata sekeliling rumah. Dan apa yang boleh menghiasi rumah lebih baik daripada pokok anggur. Sekarang nenek akan menumbuhkannya semua. Oh tidak. Belakang saya sakit. Bagus saya mendapat idea untuk menggantungkan penyiram di rumah. Bagus. Kalau tidak, saya tak patut bawa benda-benda berat macam ini. Lihatlah, mereka tumbuh. Alangkah indahnya. Kita perlu buat lebih banyak tanaman. Ayo, saya ada beberapa bat di sini. Biar mereka jadi berguna. Haha, saya akan letakkan bunga di sini. Saya akan rasa seperti seorang pereka fashion. Haha. Tuan ingin melihat profil cantik saya di sini. Saya sudah membuat rak berbentuk hati. Tempat yang hebat untuk kosmetik saya. Dan jika anda pusingkan, kode Sherin yang banyak cubain akan muncul. Berapa cantiknya saya. Saya pastinya memerlukan kolam di atas rumput. Tuangkan sedikit air ke dalamnya. Dan tuangkan segelas orbez.
Tempat bertiasyu kaki sudah sedia. Ia lebih daripada mana-mana spa. Orbis menggelitik sedikit. Itu bagus. Jenis relaksasi apa? Tidak, dia siapa yang spiral sendiri. Dan saya dulu pergi ke makrame semasa kecil. Jadi sekarang saya boleh menganyam sendiri kerusi yang indah. Belakang saya terasa geli lagi. Hanya selimut untuk keselesaan. Dan saya boleh berehat. Pada sedangnya di tulis kita di Mavs. Itu sahaja. Saya sudah siap dengan bumbung. Apa seterusnya? Betul. Oh, betul. Kita akan masukkan beberapa gargoyle. Roma on Zoang Kalonyer. Dalam impact. Tersumbat. Sonica. Subaya subaya First arranging server and singer JC. Mas pesan. And sekarang... Oh, singa po yan si Wap. Happy Jewel and Tuesday. Paling, seperti kalau ada suka maksimal rekor dan tingkat kaca berwarna yang kelihatan bagus. Rational Series King Shirt Roman Series Di sini. Di situ saya melihat sana dan Ikuyar sebab frana bars terror stories and self-terror based away. Ang saya punya fast bersama ibu tunisan supaya rasakan zombie boleh melawas. Karena saya berdaya kayak semak saya tema yang star bersama mana saya mereka star juga akan digoreng. Saya akan begitu kelakar. Kerusi elektrik lama saya akan muat dengan sempurna di atas rumput. Saya perlu mengecas semula. Nyanyi. Tolak. Betapa seronoknya. Bagaimana awak berfungsi mesin bodoh? Oh, ia berfungsi. Jiran-jiran, mari kita ambil gambar bersama. Dengan ini tidak pernah. Hidup saya. Ayo, boleh coba ambil gambar dengan saya? Saya sedar sekarang. Saya akan padamkan ingatan saya. Hebat! Sekarang saya akan gantung gambar di rumah. Saya tak kelihatan begitu teruk. Malah sangat baik. Tetapi di mana saya nak gantung kad foto? Oh, betul. Dinding ini memerlukan gambar saya. Begitu lucu. Alright, dan ini sudah kalian yang cari di sini. Soalnya meja rahasia berdapatkan kain di atas. Dan tentu saja, ketuhar saya. Sino ya? Play Turtles and Cover. Sahabat chandelier. Paintila dinda. Oh, ayo. Amasamay. Herai ba? Sekarang saya ada dari rak kecil di sini. Sempurna. Sekarang mari letakkan beberapa barang di atasnya. Macam ini. Begitu menenangkan. Sekarang saya perlukan langsir. Sangat bagus. Sabi video no di barakai ciri bari merah masuk. Oh, panas. Mari kita bersihkan sedikit. Sangat cantik. Sempurna. Wah, nenek tidak membuang airnya. Saya juga akan buat sesuatu. Pertama, atribut penting bagi mana-mana Barbie ialah permaidani merah jambu yang cantik di lantai. Dan sekarang, kita perlukan sesuatu lagi. Betul. Tak lengkap tanpa cermin. Ia juga diterangi. Anda boleh letak beg kosmetik saya di sini. Begitu sahaja. Dan lampu cincin. Oh tidak, saya tak perlukan ini. Nanti saya akan gantung cincin itu di siling. Biarlah ada cahaya. Hooray! Dan di mana saya harus letakkan pakaian saya? Oh betul, saya bawa rel dengan penyangkut. Sekarang saya akan sentiasa dapat mengagumi bukan sahaja refleksi saya yang cantik, tetapi juga pakaian saya yang menakjubkan. Beberapa pelekat yang cantik. Dan, saya langsung lupa. Beruang kecil saya. Begitu sahaja. Itu lebih baik. Oh, saya perlu segera mengambil gambar dari bilik baru saya yang cantik ini. Halo. Macam mana dengan bilik saya? Saya tahu. Ini yang terbaik, kan? Dan saya yang terbaik. Aring dan sepore untuk nilingau. Menonton di sini. Terus bela-bela untuk kesamtian. Afterwards.
Apa yang bawa di sini, Thing? Oh, batu itu. Betul. Ini kawan baik saya, Henry. Dia comel, bukan? Selamat tinggal. Oh, never. Or say, Henry. Deb sign terus in selang day sinabar de sorry. Afraid to get away to tango kung malam ini. Serious, sir. Udah kata apa? I serve sa liga na rank Eric sini. Nenek very jeruk. I study artist sito. And it's three say satu merek. Sementara sini harus dapat instruksi dengan baik. Tapi di mana hendaklah kamu besar silang. Oh, jangan nampak sempurna di dinding ini. Berapa anak panah dan gantung. Wait, sorry, Brokja. Berat semua majikan. Tak boleh keluar daripadanya. Hebat. Oh, yang kau mau. Oh, anda per Bobby. Mada, mars terai. Terima kasih. Wah, make sure sa ko burn number tada kubang sa rin sesh. Halos man's foul is a fraud of kudos. Phoenix services are sure kaya wasidur sunal and hey. Exnis. And sa virus is upon my deck of sa raiding or sa brainstorming when it just sa podium kachi. Yes, saya menyanyi. Kami habiskan uang itu. Kemurungan kami panggilnya. Oh, Tinggal untuk ayo. abang saya. Kami mahu melihat pertunjukan fashion. Haha. Ben. Ini historian sugar. Dia kebiaran mengancam. C'est crunchy, sure. You dare be sneaking off these ads of costumes, France, was. Either you're all the star. Betul. Saya perlu buat untuk versi mini saya. Sekarang kita akan letak permaidani mini berwarna merah jambu, hiasan kecil di dinding, dan buayan comel. Oh, saya juga maukannya. Tapi, ini Teddy kita. Terima kasih. Terima kasih. Dan cermin kecil. Dan kerusi kecil. Sempurna. Boneka Barbie replikaku yang kecil. Dia sangat comel. Lihat bilik yang saya buat untuk awak. Ia kelihatan glamour, kan? Oh, jadi saya perlu buat tempat untuk kucing saya. Kita akan letak permaidani dan sofa kecil. Sebenarnya, buayan kecil. Di sini ada mangkuk untuk makanan. Terima kasih. Kucing saya. Oh, kamu sangat comel. Kamu suka? Lihatlah, nenek berusaha untuk kamu, Fluffy. Saya sangat gembira kamu menyukainya. Jadi kamu memang perlu pintu keluar ke bumbung. Betul? Bah. Makan sayangku. Oh, air fashion perlu membuat satu keluar. Ya, sekarang ada pintu. Oh, kucing kesayanganku. Terima kasih. Oh, pai tanda tangan saya yang lazat sudah siap. Sekarang saya akan sediakan meja dan makan. Begitulah. Sempurna. Jiran-jiran, adakah Anda datang kerana bau pai ini? Baiklah, mari kita makan bersama. Ambil sepotong. Oscar si Agent Hortana? Saya suka pie. Baca Aika mau Cik Nancy. Beringat pun was-was. Tuan-tuan, sangat perlu dengan saya. Ia salah faham. Tolong. Aduh, tak nak suka video kami. Jika ya, tekan butang suka, langgan saluran kami, dan tulis di komen rumah mana yang paling Anda suka. Jumpa lagi.